Jadi ingat tarikhnya 3 Mac 2026 hari Selasa sekitar 13 ataupun 14 Ramadan. Yang mana gerhana itu adalah gerhana jenis gerhana bulan penuh, total lunar eclipse. Berlaku ketika malam bulan purnama yang begitu cantik. Dia akan bermula sekitar 7.35 malam. Kemuncaknya 8.45 sampai pukul 9. Bulan tuan-tuan akan lihat blood moon, merah bulan. Dan dia akan tamat gerhana penuh tu sekitar 10.02 malam. Maka saya mencadangkan pada malam itu surau boleh buat program khas yang dipanggil iktikaf perdana lah, kita panggil gerhana bulan penuh pada malam itu. Sebab menengok gerhana, menengok bulan bintang ni dia banyak manfaat tuan-tuan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi nama Abi Aufa radhiyallahu anhu, inna khiyara ibadillah allazina yura'una syamsa wal qamar wan nujum wal azillata li dzikrillah. Hamba Allah yang paling baik sekali adalah yang suka menengok matahari, bulan dan bayang-bayang jasad samawi demi nak melihat kebesaran Allah.